Hari ni kita cerita pasal World Superbike di Aragon dan juga Misano. Dengan 2B Performance, aku nerd rider yang sangat obses dengan racing motor. Di Aragon dan juga di Misano menyaksikan Nicolo Bulega sekali lagi triple win. Dia menang 3 race dalam satu perlumbaan untuk kedua-dua round. Tak dapat disangkalkan lagi, generasi ke-7 Ducati Panigale V4R ni memang senjata terbaik di atas track. Digabungkan pula dengan ketiadaan Toprak dalam World Superbike, sebagai satu-satunya manusia di atas muka bumi ni yang boleh kalahkan gabungan Bulega dan juga Ducati. Setiap round World Superbike yang berlalu, Nicolo Bulega akan pecahkan rekod dia sendiri. Dia sekarang ialah pemegang rekod menang berturut-turut terbanyak dan menang triple win terbanyak. Di sebalik spotlight yang diberikan kepada Nicolo Bulega ni, sebenarnya Iker Lecuona tak kurang juga hebatnya. Kalau Bulega berturut-turut dapat menang perlumbaan, Iker Lecuona berturut-turut posisi kedua. Ramai termasuk aku sendiri jangkakan mungkin Iker Lecuona boleh menang dalam masa terdekat. Tapi jangkaan tu meleset daripada round ke round. Dia tak dapat lagi kemenangan pertama dia. Dekat Aragon, walaupun pada kedudukan kedua, Iker Lecuona kata dia puas hati sebab dia punya kedudukan tu agak rapat dengan Nicolo Bulega. Nampak macam ada harapan lah untuk dia overtake. Tapi dekat Misano ni dia kecewa sebabnya gapnya terlampau jauh. Ada satu race, Nicolo Bulega buat gap hampir 5 saat daripada Iker Lecuona. Jadi ada kemungkinan Iker Lecuona nak rasa menang tu kena tunggu Bulega pindah MotoGP dulu kot. Secara keseluruhannya nampaknya memang sangat susah nak kalahkan rider-rider di atas jentera V4R generasi ke-7. Jentera yang paling hampir dan berpotensi sekali nampaknya untuk lawan Ducati ialah Bimota. Cumanya rider-rider Bimota ni aja yang tak ada kapasiti untuk konsisten menang untuk kalahkan Ducati. Bimota perlukan rider yang seperti Toprak. Jadi nampaknya keadaan macam ni akan kekal untuk tahun-tahun mendatang, memandangkan Bimota teruskan tambah kontrak 2 tahun lagi dengan rider-rider sedia ada, iaitu Alex Lowes dan juga Axel Bassani. Bukannya tak bagus dua-dua rider ni, tapi kalau diorang nak kalahkan Ducati, diorang perlukan something extra. Jentera tu nampak dah boleh dah fight. Dia boleh ada dekat depan dan boleh kalahkan Ducati. Dia kena ada sikit lagi extra edge daripada rider. Miguel Oliveira kembali race di Misano ni selepas cuti agak lama sebab injury. Tapi dia belum 100% fit lagi. Dia masih ada rasa limitation daripada injury dia. Petrucci pula masih lagi berehat sebab injury juga. Tapi jikalaulah kedua-dua rider ni fit sekalipun, nampaknya macam prestasi BMW ni jauh ke belakang berbanding dengan zaman dengan Toprak dulu. Situasi macam ni buatkan kita appreciate bakat yang ada pada seorang Toprak. Yelah, dua orang rider BMW sekarang ni, Petrucci dan juga Oliveira ni bukannya calang-calang rider. Dua-dua rider ni pernah menang dalam MotoGP. Dengan portfolio macam tu pun, diorang masih tak boleh challenge, tak boleh rapat langsung dengan apa yang pernah Toprak buat dengan sebuah BMW melawan Ducati. Jadi melihatkan keadaan Bimota dan BMW ni, kita tahu jentera tu boleh menang championship. Cuma tak ada rider yang ada kapasiti macam tu. Ini bermaksud dekat World Superbike sebenarnya, diorang kekurangan rider-rider yang hebat macam Toprak. Sekarang ni cuma Bulega je yang ada extra advantage berbanding dengan rider-rider lain. Seorang lagi ex-rider daripada MotoGP tapi dari kelas Moto2 yang diharapkan boleh membawa kejayaan yang lebih baik untuk Honda, tapi sentiasa dirundung malang. Bolehlah dia ni jadi presiden Kelab Mandi Bunga untuk Department World Superbike. Injured masa test dekat Phillip Island, Jack Dixon tak dapat race bila season World Superbike bermula. Kemudian di Aragon dia disahkan fit, boleh sertai race, tapi dekat Aragon dia crash lagi sekali, menyebabkan dia skip race pada hari Ahad, Superpole race dan juga race 2, dan membawalah cuti dia sampai ke Misano ni dia cuti lagi. Dia punya keadaan tu lebih kurang sama macam Jorge Martin masa masuk Aprilia. Crash masa testing, tak boleh race, dan bila dah balik untuk race, crash lagi sekali untuk cuti lagi sekali. Tapi apa-apa pun secara globalnya kita tengok jentera CBR 1000RR ni prestasi dia menurun dalam mana-mana race di atas muka bumi sekarang ni. Dalam World Superbike sekarang ni, Honda berada pada kedudukan terakhir sebagai pengeluar. Kalau kita tengok kepada kejohanan yang lebih kecil macam British Superbike pun sama, CBR 1000RR ni dah tak sehebat macam tahun lepas. Kat ARRC sendiri kita tengok macam Honda ada masalah untuk kekalkan performance dia sepanjang race. Awal-awal rider-rider dia contoh macam Zakwan boleh letakkan tempat dia pada kedudukan podium, tapi macam pertengahan ke akhir race dia akan kehilangan dia punya edge, mungkin habis tayar ataupun sebagainya. Tommy Bradwell yang berasal daripada British Superbike kata CBR 1000RR ni ialah jentera yang paling senang spin tayar
dan paling senang wheelie masa exit corner, kata dia, berbanding dengan jentera-jentera yang dia pernah bawa. Ini bermaksud tayar belakang dia akan habis cepat dan diorang akan kekurangan power masa exit corner sebab tenaga tu banyak membazir pergi wheelie. Sekawan dengan Honda ialah Yamaha. Semakin pupus nampaknya R1M di dalam kejohanan-kejohanan racing dalam dunia sekarang ni. Kemungkinan besar ialah sebab apa yang kita sembangkan dekat video yang lepas, yang mana sebenarnya jentera-jentera ni tak ada update yang ketara, lebih kepada facelift je. Bimota misalnya dicipta khas untuk menang perlumbaan, dan Kawasaki pun kita tengok ada update ZX-10 dia sekurang-kurangnya. Tapi untuk CBR dan juga R1 dah lebih daripada 5 tahun tak ada update. Dengan CF Motor daripada China pun kabarnya dah launch dia punya superbike, sebuah B4 juga yang katanya top speed dia menyaingi, saing-saing aja dengan Ducati dan juga BMW. Jadi apakah hala tuju jenama-jenama Jepun sebenarnya? Aku pun tak pasti, kita kena tunggu dan lihat saja. Itu saja video untuk World Superbike kali ini. World Superbike boleh diikuti dengan app Sport TV Now.